Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita nak berkongsi ilmu tentang hand hygiene. Hand hygiene ni definisi dia sangat mudah. Definisi hand hygiene adalah cucian tangan. Sangat senang. Daripada kecil lagi mak ayah dah ajar lah cuci tangan selepas makan, sebelum makan. Tapi sampai kerja dalam perkhidmatan ambulan ni, kenapa masih kena diajar hand hygiene? Okay, so tujuan hand hygiene ni untuk melindungi 3 kelompok utama ni. Satu adalah perawat sendiri, kita sendiri. Sebab kita tak mahu kuman tu kena dekat diri kita. Okay? Kuman yang daripada pesakit, daripada persekitaran pesakit ataupun daripada kita sendiri. Kita tak mahu kuman-kuman tu bawa ke diri kita. Kuman tu dia tak ada kaki dah dalam ubat. Tapi kuman tu mengharapkan kita ni sentuh dia, kemudian transfer ke tempat yang lain. So kalau ada kuman, maksudnya ada seseorang telah transferkan kuman tu kepada dia. Dia takkan boleh jalan sendiri. Okay? So satu, nak lindung perawat. Yang kedua, nak lindung pesakit. Kita tak mahu pesakit duduk lama lagi dekat wad sebab ada isu tambahan. Ada isu jangkitan kuman. Jangkitan kuman dekat paru-paru, dekat pundi kecil dan sebagainya. Yang ketiga, untuk melindungi persekitaran. Kita nak persekitaran kita sentiasa bersih. Okay? Contoh adalah hand hygiene. Balik rumah, ada anak, ada keluarga, kita tak risau dengan bawa balik kuman kepada mereka. Okay? So, hand hygiene ni soalan famous, soalan cepu mas. Mesti ada 5 momen hand hygiene. Apa itu 5 momen hand hygiene? 2 sebelum, 3 selepas. Sebelum adalah sebelum menyentuh pesakit. Okay, kadang pesakit, cik, minta tolong Ustaz. Saya sakit belakang, nak duduk. Daripada baring, kita ubah dia jadi duduk. So, sebelum tolong pesakit tu, sebab tak mahu kuman yang ada kat tangan kita kena kat pesakit tu, kita kena hand hygiene dulu. Okay. Selain itu adalah sebelum aseptic task. Sebelum kita buat prosedur dekat pesakit, kena hand hygiene dulu. Okay, contoh kita nak cuci luka, kita nak menyediakan ubat. Ubat tu masuk dalam mulut pesakit. So sangat-sangat penting kita hand hygiene dulu. Lepas tu kita nak tukar urine bag dia. Ataupun kita nak buat ETT suction, kita nak suction dalam mulut dia, dalam tekak dia. Kemudian kita nak ambil spesimen. Okay, sebelum buat apa-apa prosedur, mesti kena hand hygiene. Okay, selepas apa pula? Selepas body fluid exposure risk. Selepas kita sentuh body fluid. Body fluid tu apa? Contoh air liur, peluh, urine, BO. BO adalah bowel opening lah, ataupun kita panggil najis lah. Okay? Ataupun muntah, darah, itu semua body fluid. Selepas tersentuh je, contoh kita dah bersihkan najis atau urine, selepas suction patient, selepas menanggalkan dressing luka yang berdarah, ataupun selepas mengenali beg kencing pesakit. So semua ni mesti kena cuci tangan. Jangan lepas cuci CBD patient, beg kencing tu, dan kita terus pergi makan. Sangat-sangat tak bagus lah. Okay. Yang keempat adalah selepas menyentuh pesakit. Tadi kita tolong pesakit duduk, ataupun kita pindahkan katil pesakit, ataupun kita ambil vital sign pesakit, BP, nadi dan sebagainya. Ataupun selepas kita bagi suntikan kat pesakit, ataupun kita rawat pesakit, ataupun selepas pegang tangan pesakit. Perasan tak ada setengah pesakit yang sangat down, dia nak kita pegang tangan dia. Betul lah, kita pegang tangan dia sebagai tanda kita support dia, kita ada kat tepi dia, tolong dia. Lepas kita bagi sokongan emosi tu, kenalah hand hygiene. Janganlah lepas pegang tangan dia tak hand hygiene, kita balik rumah kena pula dekat anak-anak. Itu yang tak mahu lah. Okay, yang terakhir adalah after contact with patient surrounding. Persekitaran pesakit pun, contohnya meja, loker, katil, screen maksudnya ni lah, lansir, kerusi roda, drip stand, tepi pesakit, tirai. Selepas sentuh perkara yang tepi-tepi pesakit pun kena hand hygiene. Okay, tuan-tuan puan, sebelum hand hygiene kita kena buat beberapa perkara. Satu, kena pastikan air sink bersesuaian lah. Kena ada sink yang bersesuaian. Ataupun kalau tak ada air, kita ada liquid hand soap, alkohol rub, macam tu lah. Kemudian tisu, tong sampah domestik. Maksudnya
tisu tadi kita tak perlu buang dekat tong sampah warna kuning klinikal. Kita boleh buang kat tong sampah hitam domestik saja. Kemudian kita kena tanggalkan jam dan perhiasan. Cincin ni kena buka. Cincin ni pun ada pemat ni. Kena buka, simpan dalam poket. Kalau ada gelang, rantai, kita buka. Yang mana yang agak-agak boleh kena kat pesakit, boleh jangkitkan kuman dekat dia. Kemudian kita kena sinsil lengan siap-siap. Okey? Tuan-tuan dan puan, ada dua perkara dalam hand hygiene. Satu, hand wash menggunakan air. Selalunya hand wash ni lebih kurang 40 saat hingga 1 minit lah. Ataupun kalau tak ada air, kita boleh guna hand rub. Gunakan alkohol rub tu. Yang tu sekitar 30 saat. Okay. Dua-dua 6 step. Cuma step dia beza sikit. Okay. Yang ni 1 sampai 6. Yang ni 6 bawa ke depan. Yang lain semua ikut. 1 sampai 5 masih ikut. Okay. Tuan-tuan dan puan, saya akan demokan hand wash dan hand rub selepas ini. Untuk hand rub, sebolehnya kita guna belakang tapak tangan. 1, 2. Okey, simpan dulu. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Kemudian saya pula 1, 2. Okey. Hujung jari masuk dalam tapak tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Tukar. 1, 2, 3, 4, 5. Lekatkan kedua-dua tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Belakang tangan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jari silang. 1, 2, 3, 4, 5. Kukunyuk. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bawa motor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini hand rub. So, 5 kali saja. Okey? Untuk buka jam. Oh, kena buka jam. Gelang kena buka kalau boleh. Okey. Ini lah. So, ni sabun pula. Habis lah. Lupa yang lagi. Tu yang belakang tangan dia. Jadi sabun tak apa? Sama-sama. Kita sama. Okey, so selepas 5 kali hand rub, kita sarankan guna hand wash pula. Okey, so untuk sabun, lekatkan kedua tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belakang tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan hujung jari dalam tapak tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, setiap kali keluar ambulans, balik je hand wash. Terima kasih.